Anda sudah bersedia dengan soalan daripada penonton secara spontan? InsyaAllah saya Masa yang diberikan ialah selama 3 minit sahaja. Setelah 2 minit, siren akan berbunyi. Faham? faham, Datuk. Baiklah, Tuan Haji Zainal, silakan. Terima kasih, Datuk. Baik, sekarang saya buka kepada penonton untuk bertanyakan soalan. Itu yang pertama yang saya nampak dan yang paling dekat, jadi saya pergilah kepada abang ni. Sekejap abang Kita dengar dulu. Nama dan dari mana, bang? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Razali bin Abdul Razak dari Yayasan Amal Makruf Malaysia. Baik, soalan tuan. Soalan saya yang berbunyi seperti berikut. Memandangkan lebih kurang dalam 6,000 lebih kenyataan yang baru ini berlakunya masalah rumah tangga ataupun perceraian. Jadi apakah punca-puncanya dan bagaimana nak mengatasinya agar tidak ada kebobrokan berlaku di kalangan keluarga? Terima kasih. Saya nak bertanyakan Mursyid, apakah kita boleh terus dengan soalan ini? Datuk Ustaz Kazim Alias. Saya rasa Da'i Nizal boleh menjawab soalan ini. Silakan. Okay, Da'i Nizal. Baik, Datuk. Punca penceraian yang terlalu banyak akhirnya merosakkan sistem rumah tangga itu. Rumah tangga itu secara menyeluruh. Bukan suami dan isteri, malah anak-anak, zuriat-zuriat mereka. Anda sudah bersedia untuk menjawab? Saya bersedia, Datuk. Masa 3 minit. Ya, relax. Bismillahirrahmanirrahim. Para penonton sekalian, berikan tepukan semangat untuk Da'i Nizal. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah dan demi agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal rumah tangga, saya tak kahwin lagi, tapi saya berikan jawapan yang terbaik, insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam sepenuhnya. Adakah kita lupa satu hadis dari Nabi SAW? Apa kata Nabi Muhammad? Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sina penonton, sebelum saya beri tazkirah pada anda, saya juga buat research. Bayangkan pada tahun 2006, 24% berlaku kes penceraian di negara kita. Kerana apa? Akhlak. Apakah punca-puncanya? Abang sebentar tadi bertanya. Bayangkan, orang yang mendirikan rumah tangga ibarat orang yang hendak mendirikan masjid. Allah cinta kepada mereka. Dan satu perkara yang baik, tapi Allah benci, iaitu perceraian. Sedarilah sida penonton, firman Allah Subhanahu wa taala, "Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal unsa." Dan Allah telah ciptakan lelaki dan juga perempuan. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah fitrah. Dan di antara salah satu sebab berlakunya kes penceraian, kita tidak menhayati akhlak baginda Rasulullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Orang-orang beriman, kalau orang kafir berkata perkataan-perkataan yang tidak elok, maka dia akan berkata salam, perkataan-perkataan yang baik. Abang balik ke rumah, abang minta ni dan abang minta itu. Sedangkan abang lupa, seorang isteri telah mengorbankan separuh masa kehidupannya semata-mata untuk menjadikan keperluan harian abang. Tepukan gemuruh untuk seorang isteri. Dan yang terakhir, untuk menutup saya punya tazkirah spontan pada malam ini, hayati firman Nabi hayati sabda Nabi SAW. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, kalau kamu pegang kamu tidak akan sesat. Pertama, Al-Quran, kita perlu tadabbur. Manakala yang kedua adalah Al-Hadis. Apa yang Nabi cakap, kita buat. Apa yang para sahabat buat, kita kena ikut. Itulah contoh-contoh akhlak-akhlak yang mulia. Dan cara untuk mengatasi, masuk ke dalam Islam sepenuhnya, percaya kepada seluruh ajaran Islam yang penuh dengan keindahan, dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. InsyaAllah. Sekian jawapan daripada saya, Da'i Nizal. Wallahu a'lam.
Kalau kita berpandukan Al-Quran dan juga Sunnah, insya-Allah rumah tangga kita akan kekal bahagia. Bagi orang perempuan, saya pernah dengar seorang ustaz cakap dengan saya. Dia kata orang perempuan jangan minta cerai dengan suami, tak cium bau syurga. Okey. Saya tak kahwin lagi, Datuk. Cuba tengok belakang. Oh. Sekejut. 10 markah daripada juri awam untuk Da'i Nizal. Semakin membara, silakan Tuan Haji. Tapi bagaimana kalau seorang suami itu mempunyai 4 orang isteri? Itu saya nak tanyakan kepada Datuk Dr. Izharif. Bagaimana komentar Doktor? Bila sebut 4 orang isteri, Datuk Rosham dia terkedu. Saya tidak pernah terkedu, Ustaz. Saya tahu. Sebab apa? Ada 4 perkara yang tidak boleh elak dalam hidup kita. Hidup, mati, rezeki, jodoh, pertemuan. Isteri dia datang, dia semangat lain macam lah malam ni. Da'i Nizal, ketenangan kamu menyebabkan saya cair malam ni. Bukan senang ya. Kamu tak kahwin lagi. Tak ada anak, tak ada isteri, tak pernah rasa betapa takutnya kami pada isteri kami. Walau bagaimanapun kamu dapat menyampaikan dengan baik, dengan hujah yang tepat, dalil yang kemas. Saya tak nak banyak jawapan, tapi kamu dapat jelaskan di sini, kamu kata bahawa antara punca perceraian itu berlaku antaranya tidak ikut Al-Quran dan tak ikut sunnah Nabi SAW. Itu jawapan yang paling tepat yang saya suka dengar. Wallahu a'lam. Terima kasih, Datuk. Dan selepas ini, seorang lagi da'i yang akan berikan hujah dengan soalan spontan. Tapi kita berehat sebentar. Kita kembali selepas ini. Da'i Pendakwaan Nusantara musim keempat.